Ya. Jadi kita pulang pada perkataan muwafiq dan masbuq. Kita pergi kepada ta'rif dulu yang dimaksudkan muwafiq pada syarak, makna pada syarak, yakni bab berjemaah. Nah, bila kita salat berjemaah, lahir suatu hukum panggil muwafiq dan masbuq. Orang yang selalu muafakat dengan imam pada asal lurah. Masbuq mana orang yang didului oleh imam, mana dia di ketinggalan. Itu asal pada lurah. Tetapi muraknya makna orang muwafiq itu ialah orang yakni makmum yang dapat masa baca Fatihah. Makmum yang dapat masa baca Fatihah di dalam qiyam imam. Perhati situ nah. Makmum yang dapat ataupun sempat masa baca Fatihah. Bukan kata makmum yang dapat baca Fatihah, dapat masa baca Fatihah. Itu beza sikit tu. Bila kita makmum dapat masa baca Fatihah dalam qiyam imam, ukuran dari mana? Mulai dari takbir kita makmum. Kalau rakaat pertama. Mana takbir ni selesai daripada takbir sebut Allahu Akbar. Contohnya, kita mari rakaat pertama kita, walaupun imam berapa rakaat, salah kita ni rakaat pertama. Kita takbir Allahu Akbar. Masuk dah sembahyang bila tersebut Allahu Akbar. Nah, mulai pada situ masa kita tu sempat dapat baca Fatihah dalam qiyam imam. Itu panggil muwafiq. Sekiranya kita takbir Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Baca wajib selalu 7 ayat Fatihah. Siapakah? Waladdallin. Maknanya daripada takbir kita sampai ke imam tu rakaat, masa baca Fatihah qadar yang sederhana dapat. Itu panggil muwafiq. Walaupun tak dapat baca. Bagaimana tak dapat baca? Masa dapat tapi tak dapat baca. Contohnya, kita mari itu takbir Allahu Akbar. Sekira kalau bismillah selalu cepat masa tu. Tapi kita Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran wa subhanallah. Wajjahtu apa lagi? Wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillah lagi. A'udzubillahi minasyaitanir. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Allahu Akbar. Ni panggil apa ni? Tengok pada takrif tadi, apa nak panggil nasbah ni? Panggil apa ni? Muwafiq ke masbuq? Bila imam Allahu Akbar, kita baru Bismillahirrahmanirrahim. Imam Allah. Dengan takrif tadi, panggil muwafiq ke masbuq? Perhati malah. Situ tempat dah jadi masalah tu. Takrif tadi apa? Tu. Sempat masa baca Fatihah. Jadi dengan takrif tadi, rupa begitu tu panggil muwafiq ke masbuq? Muwafiq. Sebab masa kalau takbir Allahu Akbar, bismillah selalu cepat baca. Tapi dah kita pergi Allah baru kabiran walhamdulillah. Dia mengisikan hak sunat tu. Menyebabkan baca tak cepat, tapi masa tu cepat. Itu panggil muwafiq. Bila muwafiq, hukumnya tak boleh nak rakaat sekali dengan imam. Kena kita menyempurnakan Fatihah. Sebab kita orang muwafiq. Sebab itulah kalau kita jangka, kita mari imam duduk sembahyang dah. Apalagi sembahyang sirriyah. Sembahyang yang basalah perlahan bacaan zuhur asar umpamanya. Kita tak dengar imam di mana dah. Kan dia baca surah apa pun tak dengar, mari takbir Allahu Akbar. Maka kita ragu dah. Bahkan kita berat sebelah kita ni tak sempat dah pakai Allahu Akbar, bismillah selalu. Lain pada maghrib, isyak, masalah subuh. Kita mari tu imam dah baca surah dah. Dan kita tahu surah imam kita ni, tahu imam kita dia baca surah panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Tak apalah kita tahu kata
Nah, kata bersunat pun. Tapi bila hak baca nyaring begitu, kita baca hanya Fatihah selalu. Nah, supaya kita nak ambil dengar bacaan imam tu. Tapi masalah tadi, bila kita main Allahu Akbar, Bismillah selalu. Nah, manakala imam rokok, kita sepak hanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ataupun ihdinas siratal mustaqim. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kerana hukum kita masbuk. Adapun rupa tersebut tadi, Allahu Akbar, berwajah tu, Allah Rabbul Kabira, macam wajah tu, patu a'udzubillah pula. Bismillah, sekadar bismillah, imam rokok. Tak boleh kita nak rokok. Sebab kita ni orang muwafiq. Orang yang sempat masa baca Fatihah dalam qiyam imam. Tapi tak sempat baca kerana kita masyhur dengan sunat. Nanti tu tempat duk keliru masalah tu. Takrif dia tu. Iaitu mereka yang dapat masa baca Fatihah dalam qiyam imam yang masa bacaan yang sederhana. Itulah sebab tu terjadi terkadang masbuk berlaku rakaat yang ketiga tu. Macam mana? Begini rupanya yang ketiga. Rakaat pertama katakanlah masbuk macam tadi, kita mari takbir Allahu Akbar. Tak sempat nak baca sepenuh Fatihah, nak kita baca sekadar. Imam rakaat kita rakaat. Rakaat pertama kita masbuk. Manakala rakaat yang kedua kita sama dengan dia. Rakaat yang kedua kita ukuran nak panggil cepat tak cepat, ukuran dia berdiri betul kita. Nah, Allahu Akbar imam. Kita Allahu Akbar. Betul kita. Apa betul tu? Ukur daripada betul pendirian makmum pada rakaat yang kedua, ketiga, empat. Betul pendirian makmum dengan rakaat imam. Di situ kita sepak masa baca Fatihah. Nah, maknanya rakaat pertama kita masbuk, rakaat yang kedua kita muwafiq. Manakala rakaat yang kedua, sujud yang kedua sudah, imam baca tahiyat awal. Kita pun baca tahiyat awal. Kemudian imam itu selesai, kita belum selesai. Maka kita dah menyelesaikanlah apa dia tahiyat tasyahud kita. Imam bangun. Hingga imam bangun dah baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita baru selesai. Nah, kita bangkit. Bila kita bangkit, sekiranya kalau kita bangkit ikut imam, cepatlah masanya. Tapi kita lewat. Imam bangun, kita dah panggil dia asyhadu an la ilaha illallah wa sallam wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bangun. Imam dia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal. Kita bismillah. Baca sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam Allahu Akbar. Kita Allahu Akbar. Kerana kita masbuk. Rakaat yang ketiga kita masbuk. Kerana kita betul pendirian, masa kita betul dengan nak dalam imam nak rokok, tak sempat dah masa. Imam ada iyyaka na'budu dah kita baru betul. Kan? Sebab kita lewat dibaca tadi. Maka itu rakaat pertama kita masbuk, rakaat yang kedua kita muwafiq, manakala rakaat yang ketiga jadi masbuk pula. Sebab ketinggalan kita duk masyhur dengan tahiyat tadi. Nah, bila masbuk, hukum masbuk kita sekadar baca, sekadar sepat. Imam rakaat kita rakaat. Hak yang baki lagi ditanggung oleh imam. Tu kata mazhab kita Syafi'i, rakaat masbuk, bacaan makmum tu ditanggung oleh sepelahan atau bersejahriyah. Dia tanggung tadi tu, siapa-siapa semaya di belakang imam, bacaan imam ialah bacaannya. Maka mazhab kita ini ditanggung rakaat masbuk. Di tempat pucuk khilaf. Dia muwafiq. Kalau masa dia ada apa yang muwafiq. Dia kena menyempurnakan Fatihah sebab dia muwafiq. Muwafiq dia tak boleh ikut, diberi maaf ke dia 3 rukunya panjang-panjang. Jangan sepak lepas pada rukun yang keempat. Jangan sepak imam bangkit daripada sujud yang kedua terus betul pendirian. Tu. Bangkit sujud pertama tu tak apa lagi apa yang di dalam perjalanan hingga masuk kepada rukun yang keempat, jadi berdiri betul memadai baca Fatihah. Kalau rakaat yang ketiga
Kalau rakaat yang kedua ketiga, rakaat yang keempat akad daripada tujuh yang kedua masuk baca tahiyat. Tu masuk rukun lain kata. Bila sampai ke situ syarak orang kata memberi kita mesti kena mufarakah lah. Sebab kalau kita nak tinggal tak boleh, kita wajib memenuhkan Fatihah. Kalau kita nak tunggu lagi orang kita dah ketinggalan oleh imam tempat rukun tu. Jadi terpaksa kena mufarakah. Kalau dia kena wajib baca Fatihah. Iya. Kalau tidak dia kena mufarakah. Iya. Sebab dia kena wajib menyempurnakan. Kalau dia rakaat tu dia lagu dia kebaki. Dia tak lihat lagi lara. Dia tak lihat lara, dia kena mufarakah, tidak dia batas semaya sebab dia ditinggal oleh imam 4 rukun. Pas dia nak ikut tak boleh, Fatihah dia tak sempurna lagi. Tu. Allah bak jemaah ni gitulah kita bak muafiq susah sekali dah. Lepas tu apabila orang yang lambat, lepas tu duk khilaf ulama dah bila orang lambat jadi ada setengah kata dia berikan hukum masbuk. Inilah lega bagi kita lah. Baca sekadar mampu, imam rokok. Tak ada nak buat dah dia pasal lambat ni. Orang pasal lambat nah, jadi luar pada orang biasa. Orang biasa tu orang pertengahan, yang muraknya orang baca pertengahan. Tapi dia ni bahasa lambat. Ada bahasa lambat ada ke? Iya kan. Iya kan. Slow. Tu. Tak ada katakan bila lambat kerana kejadian itu diberikan hukum masbuk. Apalah sekadar ampulah. Dia masbuk lepas pada tu dia ingat ini baca surah panjang, surah Sabbih Marabikal A'la. Maka dia ingat ini baca panjang lah. Kita ingat tu tak baca panjang. Baca pendek. Dia juga baca itu pun hukum ada khilaf sikit, tu pun ada khilaf. Khilaf macam mana? Contohnya kita mari takbir Allahu Akbar, semaya bahasa nyaring lah. Semaya isyak lah. Pada zan kita dia selalu biasanya imam tu baca surah Sabbih isma rabbikal a'la. Enggak sepatlah kita takbir Allahu Akbar baca wajah tu apa siap itu ini. Tunggu pula nanti baca di saktah imam. Waladdallin amin juga. Barulah sipai pakat baca Fatihah situ. Duk tunggu, imam katalah tak baca surah rakaat selalu. Macam mana kita? Wajib baca Fatihah. Ataupun imam baca surah pendek, inna a'tainakal kautsar, tak sepatlah kita. Ia akan ambil takmir rakaat. Kita mesempurnakan Fatihah. Diberi maaf 3 rukun yang panjang-panjang. Sebab tak ada taksir kita.